Kita tukar part mana yang rosak saja kereta ni. Assalamualaikum. So guys, hari ni ada sebuah produk Viva datang mengadu kata dia punya aircon tak sejuk apa semua. Lepas kita orang dah check pakai mesin ni, dah tembak air sabun, dah tembak lampu UV apa semua. So kita orang dapat detect bocoran sebenarnya bukan daripada pipe luar apa semua, bukan daripada aspiration valve, sebenarnya bocor daripada sini. Ini adalah kita orang panggil cooling coil. Cooling coil ni bocor. Kalau korang boleh tengok sini bocor lah. Ni korang tengok kat sini lah, memang dah bocor habis lah. Dah kotor apa semua. So ini yang menyebabkan aircon dia tak sejuk apa semua. So lepas ni kita orang dah buat dia punya cooling coil apa semua. Kita orang tukar baru. InsyaAllah kereta ni akan kembali sejuk. Macam biasa lah. So siapa-siapa ada masalah macam ni, nak cek aircon, nak cek bunyi, boleh datang kat Fishing Motorsport, Sunway Ipoh.